Keropok lekor merupakan makanan yang tidak asing lagi di Malaysia, terutamanya di negeri Pantai Timur. Ia menjadi makanan sampingan pilihan ramai. Antara ikan yang digunakan ialah ikan selayang, selar dan tamban. Ikan disiang dengan cara membuang kepala, perut dan organ dalaman. Ikan dicuci untuk menghilangkan darah dan sisik selama 5 hingga 8 minit bergantung kepada kuantiti dan kualiti ikan. Ais ditambah bagi mengekalkan kesegaran ikan. Ikan yang telah dibersihkan akan melalui proses pengasingan tulang, kulit dan sisik halus dengan menggunakan mesin nyah tulang bagi mendapatkan isi ikan atau dikenali sebagai otoshimi. Otoshimi dibungkus dengan menggunakan plastik mengikut berat yang dikehendaki di antara 5 dan 10 kilogram dengan ketebalan 1 hingga 2 inci bagi mempercepatkan proses pembekuan. Otoshimi disejuk beku bagi suhu negatif 30 darjah Celsius dengan menggunakan mesin pembekuan pantas bagi mengurangkan pembentukan kristal ais. Otoshimi boleh bertahan selama 6 hingga 12 bulan. Otoshimi yang telah dinyah beku dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Seterusnya, bahan ramuan seperti garam, ais, bahan penambah rasa yang dibenarkan dan tepung sagu dimasukkan serta diadun sehingga sebati. Adunan yang telah siap boleh dibentuk secara manual atau menggunakan mesin pembentuk. Bagi membentuk keropok lekor secara manual, adunan disukat dan diuli untuk menghasilkan saiz keropok lekor yang seragam. Manakala, bagi membentuk keropok menggunakan mesin pembentuk keropok, adunan akan disukat dan dimasukkan ke dalam mesin. Air direbus di dalam periuk merebus sehingga mendidih. Kemudian, keropok lekor yang telah dibentuk dimasukkan. Proses ini mengambil masa di antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada saiz keropok. Keropok yang telah dimasak akan timbul di permukaan. Keropok diangkat dan ditoskan di atas rak pengetos, kemudian disejukkan pada suhu bilik. Keropok akan dimasukkan ke dalam plastik LDPE dan divacuumkan dengan menggunakan mesin pembungkusan hampa gas bagi memanjangkan tempoh jangka hayat. Keropok yang telah siap dibungkus akan dilabelkan. Keropok dimasukkan ke dalam mesin pembekuan pantas untuk dibekukan selama 2 jam bagi mengurangkan pembentukan kristal ais. Akhirnya, keropok disimpan dalam peti sejuk beku pada suhu negatif 18 darjah Celsius bagi memanjangkan tempoh jangka hayat.